أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang datang ke masjid Imam ada. Tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan mata Allah SWT, alhamdulillah, syukurillah. Saya bersyukur sangat-sangat kepada Allah SWT kerana Allah SWT sebenarnya masih sayang, kasih kepada kita. Dan bukti Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala kekalkan kita dalam iman. Allah Ta'ala kekalkan kita dalam ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala berikan kita peluang untuk hidup sehari lagi hari ini. Alhamdulillah, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan kita dikekalkan dalam iman ini sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT, insyaAllah. Tuan-tuan dan Allah SWT, hari ini kita akan bincang sedikit sebanyak tentang penyakit. Penyakit yang digeruni. Itu tajuk dia hari ini, tuan-tuan. Ya? Penyakit yang digeruni. Jadi agak-agaknya bila saya kata penyakit yang digeruni, apa yang tuan-tuan gambar kan? Ada gambaran apa-apa? Ada. Apa katnya? Penyakit apa kan yang digeruni? Jantung. Lagi? Kencing manis. Lagi? Apa lagi? Macam-macam kanser sebagainya. Tapi itu bukan penyakit yang saya nak bincang ini, tuan-tuan. Sebab tu bagi doktor lah. Saya doktor ni, tapi tak boleh nak cerita pasal ubat-ubat ni. Kita pergi pada penyakit yang amat digeruni, tetapi dia tak nampak dilihat. Ini masalah dia. Dia tak dapat dilihat. Kenapa? Kenapa dia tak dapat dilihat? Kerana memang dia tak nampak. Itu mudah cerita. Kerana penyakit yang kita nak bincang pada pagi ini, tuan-tuan, dia jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada penyakit-penyakit yang tuan-tuan dah sebut. Memang kanser paling ditakuti. Jantung paling ditakuti. Kencing manis memang kita takut. Batuk karang, macam-macam jenis penyakit zaman moden ni. Semua kita takut, tuan-tuan. Gambar aja, Allahu Akbar. Kita pun sentiasa minta Allah Ta'ala jauhkan kita. Rupa-rupanya dalam tubuh kita ni ada penyakit lebih hebat, lebih dahsyat lagi daripada itu. Kenapa, tuan-tuan? Kalau setakat penyakit jantung, boleh pergi buat rawatan, boleh bypass dan sebagainya. Ada lagi peluang untuk hidup, alhamdulillah. Kena kencing manis, ada boleh buat ubat. Boleh cari ubat dia. Tapi kalau penyakit yang satu lagi ni, tuan-tuan, memang payah sangat nak ubat. Dan kadang-kadang kita tak tahu dia ada dalam tubuh badan kita. Macam kanser juga. Tapi akhirnya kanser dapat dilihat, dikesan. Cuma mungkin agak terlambat. Ya, tuan-tuan, rahmat Allah SWT, pada pagi yang berbahagia ini, dalam tempoh yang singkat ini, insyaAllah, kita cuba berbincang tentang penyakit hati. Penyakit hati ni, tuan-tuan, jauh lebih hebat daripada penyakit jantung. Tapi bukan penyakit hati yang penyakit hati tu, hepatitis tu, bukan tu. Pun bukannya tu. Penyakit hati dalaman kita, tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita lihat. Allah SWT banyak sekali cerita tentang penyakit hati ini. Di antara ayat yang kita sering juga dengar, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, menyifat tentang orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah SWT, lahum qulubun la ya'qiluna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Itulah gambaran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Mereka itu ada hati tapi tak faham. Orang cerita macam mana, tuan-tuan, tak faham-faham juga. Kalau pun faham, buat-buat tak faham. Qulubun, ada hati. Bukan tak ada hati. Tapi tak pernah mahu cuba untuk memahami. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga, tuan-tuan.
Semua ada. Bukan tuli. Ada. Dengar orang cakap. Dengar. Tapi la yasma'una biha. Tak nak dengar. Tak nak ambil pengintibaran. Dengar. Ikut. Masuk kanan. Keluar kiri. Ada mata. Ayunan la yubsiruna biha. Ada mata. Tapi tak melihat kebesaran Allah. Ada mata melihat kebesaran Allah. Tapi tak masuk dalam hati. Ulaika kal an'am. Mereka itu umpama apa tuan-tuan? Umpama binatang ternakan. Auzubillah. Balhum adal. Bahkan mereka lebih dahsyat. Lebih sesat lagi daripada itu. Tuan-tuan mati Allah SWT. Itu menunjukkan kepada kita bahawa hati ni. Masya Allah. Hati ini segala-galanya tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW. Menyebutkan bahawa. Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam hati kita ni ada seketul daging. Iza saluhat, saluhal jasadu kulluh. Kalau baik hati dia, maka seluruh tubuh badan dia akan jadi baik. Wa iza fasadat, bila rosak saja hati ini, fasadat jasadul kulluh. Rosak segala-galanya tuan-tuan. Ala wa yal qalb. Tahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Artinya tuan-tuan mati Allah SWT, hati ini kalau tak jaga tuan-tuan, subhanallah, jadi boleh membunuh kita. Membunuh secara diam. Ya? Membunuh secara diam. Membunuh iman kita. Membunuh peluang kita untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala redha dengan kita. Itulah hati. Tuan-tuan mati Allah SWT, Al-Imam Al-Ghazali, rahimahullah, menyebutkan bahawa penyakit hati ini seumpama sopak. Penyakit sopak. Yang keputihan tu. Imam Ghazali kata, penyakit hati ni macam sopak yang ada dekat muka kita. Tetapi malangnya kita tak ada cermin nak tengok. Jadi kalau ada orang cakap, Cik Mat, contoh minta maaf kalau ada Cik Mat sini. Contoh saja. Muka Cik Mat ni penuh dengan sopak. Ya ke? Tak adalah. Sebab apa dia kata tak ada? Sebab dia tak nampak tuan-tuan. Dia tak nampak. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang penyakit hati ini. Dia ada dalam hati kita tapi kita tak sedar tuan-tuan. Bila orang kata, nampak engkau ni macam lain macam je. Jalan pun lain macam je. Cakap pun lain macam. Tak kabus macam je contohnya. Tak adalah. Dia memang saya macam tu. Sifat semula jadi saya. Bukan sombong pun. Tak. Nampaknya macam sombong. Tapi memang sombong pun. Contoh. Tapi tak mengaku tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Tak nampak dan tak rasa benda tu. Kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT, maka dia nampak. Dia boleh nampak. Sebab itulah tuan-tuan mati Allah SWT. Al-Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahawa dalam hati itu ada beberapa perkara. Ada 5 perkara. 5 peranan yang memang setiap orang ada benda ni tuan-tuan. Dan tabiat hati itu, fitrahnya memang macam tu. Yang pertama, dalam hati itu, kata Imam Ghazali, tempat timbulnya ilham dalam hati kita. Ni, duduk tengah-tengah duduk, rehat-rehat macam ni, sambil-sambil dengar ceramah ni. Berbagai-bagai ilham datang tuan-tuan. Macam-macam. Macam-macam ilham yang datang tuan-tuan. Sebab dalam hatilah terdapat berbagai-bagai ilham. Dan ilham ini dibagikan kepada 2. Yang pertama ilham daripada malaikat. Yang kedua ilham daripada syaitan. Inilah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Maka aku, kata Allah Ta'ala, memberi ilham kepada kamu. Fujuraha, keburukan, dan juga ketakwaan. Ada semua. Tak pernah berhenti tuan-tuan. Tak pernah berhenti. Ada semua. Setiap masa memang ada bisikan-bisikan. Bisikan yang pertama kalau kita bangun daripada tidur, contohnya. Sahur. Malam tadi tidur lewat, contohnya. Pagi ni nak sahur ke tak nak? Nak sahur ke tak nak? Nak sahur ke tak nak? Ilham. Tak payah sahur lah. Dah kenyang lagi ni. Tak payah sahur. Ada orang tak sahur? Ada orang tak sahur kadang-kadang. Banyak sekali yang tak sahur kadang-kadang. Tanpa mengetahui bahawa fi sahur barakah.
dalam sahur itu ada barakah. Kalau kita tinggal, artinya kita telah mendengar dan menuruti apa yang diilhamkan oleh syaitan. Walaupun syaitan digari, tuan-tuan. Kalau mengikut riwayat juga ada cerita saya dengar, bahawa yang digari itu bukan semua syaitan, tuan-tuan. Tapi bos-bos besar dia. Ada kaul yang mengatakan demikian. Sebab syaitan ni, tuan-tuan, macam kita jugalah. Kalau kita kerja di pejabat, masa bila semangat kita buat kerja, tuan-tuan? Bila bos ada. Syaitan pun katanya macam tu juga. Ya, kalau bos tak ada, anak-anak buah dia ni pun bukannya rajin sangat, tuan-tuan. Bukannya rajin sangat. Anak-anak buah ikut perintah je. Pergi serang. Serang dia. Pergi hasut dia. Bos tak ada, okeylah, relax lah. Macam itulah keadaan je, tuan-tuan. Ya? Walaupun kadang-kadang mungkin kalau ada kita mengikut kaul yang disebutkan bahawa yang dirantai itulah syaitan, pun kita boleh terima juga. Ya? Sebab apa? Sebab walaupun syaitan sudah tidak ada, tetapi nafsu kita tetap ada, tuan-tuan. Bayangkan, selama 11 bulan, kita ditarbiyah oleh siapa? Nafsu kita ditarbiyah oleh syaitan. 11 bulan. Apa yang syaitan nak? Yang buruk belaka. Dia bagi, dia ajar, dia latih. 11 bulan. Tak apalah, tinggal sekejap. 1 bulan. Tak ada masalah habis. Memang dia ikut, tuan-tuan. Itu pun satu kaedah. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam hati kita ni tempat ilham. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda Allah Taala sayang dengan kita, dia buat macam mana? Allah Taala dia bagi 2 ilham. 2 ilham artinya nak buat baik pun ada, nak buat jahat pun ada. Dalam apa semua keadaan. Nak datang semayang. Ya, nak semayang masjid ke nak semayang rumah? Ada datang bisikan, tak apa, yang penting semayang. Syaitan ni bijak, tuan-tuan, berhujah, masya-Allah. Ya? Tak boleh. Kena semayang masjid. Kalau kita kata tak boleh, okeylah, tak apalah. You ada bos, kata dia. Dia ikut je, syaitan ni ikut je, tuan-tuan. Dia bukan sampai paksa kita nak buat. Tak pernah kita rasa paksa. Tidur. Contohnya, jangan bangun. Bangun ke penampau. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada, syaitan tak boleh buat macam tu. Dia cuma tidurlah. Bagus tidur ni. Alah, kau ngantuk lagi malam tadi lewat kan? Tidurlah. Okey, relax lah. Alah, sekali-sekali tak pergi masjid. Okey apa? Relax lah kan? Janganlah tunjuk baik sangat. Jangan tunjuk baik sangat. Yang sepatut kita jadi baik, tuan-tuan. Tapi syaitan dia akan datang berbagai-bagai bisikan. Cantik sungguh. Cantik dia masuk. Datang semayang masjid. Alhamdulillah, lepas. Datang masjid. Semayang sunat. Macam kat rumah kadang tak semayang pun. Syaitan kalau nampak kita nak sangat semayang, dia suruh semayang je. Kalau dia nampak orang ni memang macam-macam mana, dia mesti semayang. Suruh dia semayang. Semayang. Lepas semayang dia kata, baguslah kau ni. Kan? Tengok orang lain apa nampak tak khusyuk pun semayang. Tapi engkau semayang, Masya Allah, khusyuknya. Dia datang. Kita pun rasa hebat. Rasa seronok. Punah, tuan-tuan. Rosak bisikan-bisikan yang dah lama dibisikkan pada diri kita. Akhirnya kita tewas juga, tuan-tuan. Baik. Di dalam hati ada bisikan, 2 bisikan yang disebutkan. Syaitan dan juga malaikat. Baik, itu yang pertama, kata Imam Syafi'i. Kemudian yang keduanya, sifat hati ini juga adalah dia sentiasa sibuk. Sibuk semua, tuan-tuan. Hati ni tak ada rehat. Kalau mata kita ada masa rehat. Penat sangat tengok ni, pejam lah. Hilang, tak ada benda lah. Telinga. Kalau isteri di rumah nama bebe contohnya lah. Popek, tutup lah. Tinggal lagi lah. Tak dengar lah. Selesai masalah. Mulut. Suka sangat mengumpat contohnya. Bulan puasa pun nak mengumpat juga. Cacik lah gigi. Tutup mulut. Jarang orang cakap tutup mulut, tuan-tuan. Maknanya kalau tutup mulut memang tak boleh cakap. Selesai masalah. Hati boleh tutup? Tak boleh, tuan-tuan. Kita pejamlah mata ke. Kita tutuplah telinga ke. Kita tutuplah mulut. Dia tetap berjalan. Tak boleh nak kawal, tuan-tuan. Sebab itulah hati ini sentiasa kadang-kadang dia berbolak-balik, tuan-tuan. Sebab itulah kita sentiasa berdoa. Ya muqallibal qulub. Sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Hati kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang pagi kita, Masya Allah, mantap iman dia. Tapi tengah hari dah mula slow. Bila start pergi kerja, Allahu Akbar. Saya, tuan-tuan, duduk di Kuantan ni rasa tenang. Rasa iman meningkat sikit. Rasa perasaan lah. Biarlah perasaan pun kan.
Tapi maknanya duduk di Kuantan ni saya rasa iman saya meningkat sikit lah. Perasaan tu perasaan, tak apalah. Yang buat perasaan tu. Tapi maknanya rasa ada sikit lah peningkatan. Sebab apa tuan-tuan? Kalau duduk di Kuala Lumpur, lama saya duduk Kuala Lumpur tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita pergi kerja, naik bas. Kadang-kadang tu nak naik kereta jam. Tinggal kereta naik bas. Allahu Akbar, naik LRT. Bergayuk-gayuk tuan-tuan. Allah, macam-macam colour, macam-macam saiz tuan-tuan. Allahu Akbar. Rosak. Bulan puasa ni. Nak pejam mata. Tak pernah sabar pula rasanya. Celik mata depan tuan-tuan. Kiri kanan. Allah, rosak belaka. Pagi-pagi tu gemuk sikit puasa kita tuan. Sampai ke hujung tinggal tulang. Macam lidi tinggal. Allah Akbar. Tuan-tuan bertuah lah sebenarnya duduk kat Kuantan ni. Alhamdulillah. Kalaupun sekali-sekali pergi ke bandar tu, adalah jarang-jarang. Tak adalah sampai ke berlidi dah tuan puasa kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Rahmat tuan-tuan. Rahmat. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita sentiasa sibuk. Dia tak boleh berhenti. Benda-benda kadang-kadang dikacau. Hati kita ni, dia boleh datang macam-macam. Bisikan-bisikan. Fikiran-fikiran. Kita semayang ni. Kadang-kadang. Masa budak-budak kecil tu. Masa kita main guli dengan kawan-kawan kita tu. Berpuluh tahun dia boleh datang tuan-tuan masa semayang. Lepas hati kita ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia tak pernah duduk diam. Tak aku nak rehat dah sekejap. Tak ada tuan-tuan. Memang bekerja setiap masa. Jadi sebab itulah. Kalau kita tidak sibukkan hati kita dengan zikrullah. Kalau tidak ubati jiwa kita dengan baca Al-Quran. Ingat pada Allah. Maka dia akan sibuk. Dan masa kesibukan dia itulah. Siapa masuk? Syaitan masuk. Nafsu masuk sama-sama dengan tuan-tuan. Dia selari je tu. Hati kita ni dia boleh mengikut apa yang kita nak. Keimanan. Kalau mantap iman kita, maka hati dia ke arah iman lah. Iman, zikir, ingat Allah, ingat mati, ingat akhirat, ingat dosa, bertaubat. Itu hati kita yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah SWT. Kalau iman yang penuh dengan kemaksiatan, yang difikir apa dia? Maksiat, enjoy, seronok, tidur, makan banyak-banyak. Itulah yang dia sentiasa berlegar dalam hati kita tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita perlu minta bantuan daripada Allah. Hati kita bukan milik kita tuan-tuan. Hati kita bukan milik kita walaupun duduk dalam tubuh badan kita, tapi bukan milik kita. Siapa boleh kontrol hati? Tak boleh tuan-tuan. Kecuali orang yang diberikan bantuan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita bukan kita pegang, Allah yang pegang. Sebab itulah kalau kita tengok orang ada masalah tuan-tuan, katakanlah isteri kita dekat rumah ada masalah. Suruh semayang, tak nak semayang. Contohnya, suruh menutup aurat, tidak mau menutup aurat. Suruh taat dengan kita, dia tak taat dengan kita. Contohnya, yang kita mampu tuan-tuan adalah untuk memberi nasihat, memberi teguran, memberi amaran mungkin. Dan sebagainya. Tapi yang mengubah hati dia bukan kita. Yang mengubah hati dia untuk menerima ketaatan, menjadi orang yang taat, mengubah diri dia untuk salat, mengubah diri dia untuk taat kepada kita, mengubah diri dia menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Bukan kita. Allah. Kalau kita sendiri tak mampu nak ubah diri kita tuan-tuan, nak ubah hati kita macam mana kita boleh ubah isteri kita ataupun orang lain. Hatta anak yang kita didik daripada kecil tuan-tuan. Hati kita adalah milik Allah SWT. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mati Allah SWT, kita amat memerlukan bantuan daripada Allah. Kita amat memerlukan bantuan daripada Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala buka pintu-pintu hati kita untuk berada dalam saf-saf orang yang beriman. Alhamdulillah, tapi bagaimana dengan ribuan orang sekitar kita, jutaan orang sekitar kita? Allah tidak beri kepada mereka, tak buka pintu hati mereka, maka mereka tidak akan datang kepada Allah. Buat macam mana pun tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW sendiri pun, apa yang disebutkan oleh Allah, fadzakir, fa innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Nabi sendiri tuan-tuan, maksum. Allah Ta'ala bagi apa saja yang Nabi nak. Tetapi hidayah bukan hak Nabi. Innaka lan tahdi man ahbab, walakinna Allah yahdi man yasha. Nabi nak sangat bapa saudara dia,
Ya, Abu Talib beriman dengan dia. Bapa saudara, tuan-tuan. Bapa saudara ni bukan calon-calon bapa saudara. Masa Nabi SAW berhadapan dengan kesukaran berdakwah, orang musyrikin cuba nak bunuh Nabi, orang musyrikin buat macam-macam untuk menghalang Nabi daripada berdakwah, menyekat dakwah Nabi, Abu Talib membantu baginda. Walaupun dia bukan Islam, bukan terima. Atas dasar dia tu anak saudara. Asabiyah. Perkauman, itu anak dia. Itu anak saudara Abu Talib, dia tolong mempertahankan Nabi. Bukan kerana beriman, tak. Akhirnya Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan tidak beriman, kufur. Nabi sedih. Tapi innaka lam tahdi man ahbab, wahai Muhammad, bukan hak kamu memberi hidayah kepada manusia, yang memberi hidayah hak mutlak aku, kata Allah. Itu dengan Nabi, tuan-tuan. Apatah lagi dengan kita orang biasa ni, yang kita pun lemah nak berdakwah dengan bini pun. Alah, abang tu tahan sikit saya. Dulu abang tu lagi tengok daripada saya. Alah, tak payah cakap lah bang. Semayang konon. Abang tu mana pernah semayang. Barulah taubat hari dua. Alah, nak berdakwah pula konon. Sudah nak cakap benda kan. Nabi maksum tak apa. Tak ada hujah orang nak kata Nabi itu dan ini. Tapi kita banyak hujahnya, tuan-tuan. Dan sebab tu kita buat je lah apa yang patut kita buat. Bagi nasihat, bagi teguran, peringatan. Tidak pernah kita rasa jemu, bagi. Akhirnya insyaAllah dengan harapan bahawa Allah Ta'ala akan membuka pintu hati dia. Itu masalah hati. Ya? Itu nombor 2. Yang ketiga, tuan-tuan. Okey, sibuk. Macam kita sudah sebut, yang kedua sibuk. Yang keduanya, dalam hati banyak kekusutan. Banyak kusut, tuan-tuan. Ya, hati ni lah membawa berbagai-bagai kekusutan. Ya, kalau kita ada masalah sikit, itulah dipulung betul-betul. Ya, padahal tak adalah benda. Pergi jalan, ya, naik kereta, tiba-tiba gang orang langgar belakang. Contohnya. Hati kita, ya Allah, sibuk ni. Sibuk, tuan-tuan, tak sempat fikir apa dah. Padahal tak pecah pun. Cuma terkejut sikit je. Gang. Apa hal? Pagi-pagi buta ni. Dah langgar kan? Nak langgar pun biar tengah hari sikit kan. Ni pagi-pagi dah langgar. Baru nak pergi kerja. Dah mood dah hilang kan. Mood dah hilang lah. Hati kita dah macam. Hati dah rasa marah. Rasa geram. Rasa macam-macam. Ni. Dia menyumpah ni. Disibuk semua, tuan-tuan, hati kita ni. Hati kita sentiasa sibuk. Jadi, kalau kita diberikan kekuatan Allah Ta'ala, hati sibuk juga. Tapi sibuk dengan zikrullah subhanahu. Dalam hati, denyutan naji. Kita, Allahu Akbar, kalau kita tengok orang-orang yang hebat, ya, awliya-awliya Allah, setiap denyutan naji dia, tuan-tuan, Allah setiap masa. Alangkah bahagianya hati orang-orang yang sebegini. Kita duduk macam ni pun, denyutan naji, duk Allah, tuan-tuan. Indahnya hati ini. Nah, inilah hati yang kita nak, tuan-tuan. Bila kita sentiasa hati kita, denyutan dia adalah Allah, maka hati kita akan bersih. Hati kita akan dapat dilindungi daripada godaan-godaan syaitan dan hawa nafsu, tuan-tuan. Ya? Baik, seterusnya. Seperti mana yang kita sebutkan sepintas lalu tadi, ya, hati ni, tuan-tuan, susah nak ubat. Hati susah nak ubat, tuan-tuan. Ya, amat susah. Pertamanya dia memang tak nampak, dia tak rasa, tak sedar. Ya, jadi nak ubat hati ini perlu sangat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Taala boleh bantu kita mengubati hati kita, tuan-tuan. Ya, jadi sebab itulah kita banyak perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya kata Imam Imam Al-Ghazali, bila hati sakit, maka akan datanglah berbagai-bagai penyakit yang lain. Allahu Akbar. Hati ni punca sekali-kalinya, tuan. Kalau kuat, mantap dia akan jadi perisai yang luar biasa. Sebab itulah hadis yang kita bacakan tadi. Ala inna fil jasadi mudghah. Hati ni kalau dia baik, Allahu Akbar, dia akan keluarkan cahaya-cahaya keimanan. Dia akan keluarkan segala kekuatan-kekuatan luar biasa. Kalau kita tak pernah boleh bangun sembahyang malam, tuan-tuan, kalau hati kita bersih, hati kita mantap dengan Allah, hubungan kita kuat dengan Allah, maka bangun malam, tidurlah lewat macam mana pun, insya-Allah tak sampai waktu pukul 4, contohnya pukul 4.30,
kita senang bangun untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa seronok menghadap Allah, rasa suka menghadap Allah, rasa hening rasanya. Ya, tenang rasanya hati kita, seronok tuan-tuan. Tapi orang yang gelap hatinya, Allahu Akbar, tidurlah pukul 9 pun. Kalau hati gelap tuan-tuan, niat nak sembahyang tahajud, tapi kalau hati gelap, tak bangun punya tuan-tuan. Set jam, pukul 4, pejam mata. Sempat. Cari tuan-tuan, jumpa alam tu. Nak tutup. Hati gelap tuan-tuan. Jadi hari ini, kita mencuba sedaya upaya kita tuan-tuan untuk membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Yang belum lagi kita cerita. Cuma nak cerita di sini tuan-tuan. Tentang tabiat-tabiat ataupun sifat-sifat yang ada dalam hati kita. Tuan-tuan dan Allah SWT. Kita ada lebih kurang 10 minit saja. Pukul 7 kita berhenti insyaAllah. Boleh? Boleh? Tuan-tuan dan Allah SWT. Kalau tadi kita dah dengar sikit sebanyak tentang tabiat-tabiat hati kita supaya kita kenal. Sama juga kalau dengan manusia kita kata tak kenal maka tak cinta, maka sama juga dengan hati tuan-tuan. Kita kena kenal apa peranan dia, apa fungsi dia, apa kerja dia, apa tugas dia. Barulah kita boleh tahu macam mana nak ubat dia bila datang penyakit tu. Macam mana kita nak kenal benda ni. Jadi yang pertama tuan-tuan, penyakit yang amat digeruni, yang paling utama yang patut kita jauhi, tuan-tuan dan Allah SWT, dan kalau ada wajib kita ubati segera, ialah penyakit yang namanya syirk billah. Asyirku billah. Syirik kepada Allah ini adalah merupakan penyakit yang nombor 1. Penyakit yang sukar diubati, dan penyakit inilah yang Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Bahaya tak bahaya penyakit ini tuan-tuan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. Siapa yang murtad daripada agama kau, dia keluar Islam lah. Akhirnya kufur lah, syirik lah. Man yartadid minkum an dinihi fa huwa kafirun, mati tak sempat bertaubat. Wal'iyadzubillah. Wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Rosak, hancur, musnah tuan-tuan. Segala amalan-amalan yang pernah kita buatkan sepanjang hidup kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, syirik ni benda tak nampak. Benda tak nampak, benda diam-diam. Benda diam-diam tuan-tuan. Kita cukup risau. Yang kita cukup risau bahawa benda ni berlaku pada kita yang hari-hari datang masjid, hari-hari datang surau. Kalau orang yang luar buat maksiat, kita tak kisah sangat tuan-tuan. Kalau hari-hari kerjanya buat maksiat, kalau dia syirik pun kita tak pelik. Tapi kita risau, kita takut orang yang hari-hari datang surau, orang-orang yang hari dengar ceramah agama, tapi dalamnya ada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazbillah. Faulaika habitat a'malum, hancur, musnah, rosak segala-gala amalan dia. Bayangkan kalau kita daripada umur 15 tahun, amalan kita mula dikira, ditulis, amal-amal kebajikan, kita dah buat banyak solat, kita dah buat banyak puasa tuan-tuan, kita pun pernah pergi haji, bukan sekali, bukan 2 kali, berkali-kali tuan-tuan, tapi bila ada saja syirik dalam hati kita, hancur, terbakar semua amalan-amalan kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Syirik ni mudah sangat tuan-tuan nak berlaku. Apabila kita percaya dan yakin kepada manusia lebih daripada Allah, maka kita telah melakukan syirik kepada Allah. Mudah je berlaku tuan-tuan. Berapa banyak dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita bekerja dalam satu pejabat. Takut kita pada bos jauh daripada kita takut pada Allah. Sanggup kita tinggalkan solat kerana takut dengan bos. Tak syirik tuan-tuan? Mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah tuan-tuan. Takut manusia lebih daripada takut pada Allah. Itu syirik nama dia. Menyembah manusia, taat kepada manusia, lebih daripada taat kepada Allah. Mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, meragui ayat-ayat Allah,
meragui hukum-hukum Allah. Syirik tuan-tuan, kufur. Subhanallah. Berapa ramai hari ini orang tidak yakin dengan hukum Allah. Berapa ramai hari ini orang yang menolak hukum Allah. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum. Hancur musnah amalan-amalan mereka tuan-tuan. Fa ulaika. Kemudian disebutkan di sini juga, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bila hancur amalan dia, mati dalam keadaan kufur, ke mana mereka? Fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa aliyaz billah. Neraka tempat mereka tuan-tuan. Walaupun pernah berpuluh tahun beribadat, walaupun pernah berpuluh tahun melakukan berbagai-bagai amalan kebajikan kepada Allah, membantu manusia berjihad hatta. Tapi kalau ada sedikit syirik dalam hati, hancur tuan-tuan wa aliyaz billah. Itulah tuan-tuan, kita perlu sangat minta dengan Allah, bantuan daripada Allah SWT agar Allah Ta'ala lindungi kita tuan. Kemudian seterusnya tuan-tuan mati Allah SWT, secara ringkas, yang keduanya penyakit yang amat kita risau juga adalah kalau syirik tadi syirik yang besar, kemudian ada syirik yang kecil, yang ini pun kadang-kadang kita payah nampak. Ar-riya. Ar-riya adalah syirik al-khafi. Syirik juga tapi tersembunyi tuan-tuan. Kita datang masjid, semayang, tapi hati kita nak suruh orang kata kita bagus. Nak suruh orang kata kita ni baik. Kalau kau jadi imam pula, nak suruh kata, oh bagusnya imam. Allahu Akbar. Rosak syirik tuan-tuan. Tuan-tuan selalu dengar cerita 3 golongan manusia yang dihadapkan hadapan Allah. Ada yang mujahid. Mati di jalan Allah. Berperang tuan-tuan. Mati. Mati betul-betul. Bukan mati main. Kena pancung dalam perang. Mati dia. Pada pandangan manusia adalah syahid. Orang ni macam saya dan tuan-tuan datang mengajar. Ada juga tuan-tuan pergi jumpa Allah Ta'ala, kamu pembohong. Ada orang yang menderma harta dia, bukan main banyak. Tapi pergi jumpa Allah, Allah kata kamu juga pembohong. Yang berjihad, berperang kerana nak suruh orang kata kuih ni tuan-tuan. Tapi akhirnya mati. Mengajar ilmu nak suruh orang kata bagus. Oh ustaz ni bagus, ustaz ni hebat. Maka di depan Allah Ta'ala kamu berbohong. Kamu buat kerana nak suruh orang kata kamu orang alim, orang hebat. Akhirnya Allah Ta'ala campak dalam neraka. Ustaz ramai masuk neraka tuan-tuan. Wal'iyahzubillah. Ustaz ramai masuk neraka tuan-tuan. Kalau bukan betul hatinya kerana Allah. Kalau bukan betul kerana Allah, masuk neraka. Sedangkan orang lain yang mendengar ceramah dia masuk syurga kerana ikut cakap dia. Taat apa yang disebut, amalkan apa yang disebutkan, yang disampaikan, tapi orang yang menyampaikan itu sendiri, ustaz sudah masuk neraka, walaizubillah. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang nak jadi ustaz, nak jadi penceramah, nak jadi pendakwah tuan-tuan. Besar sangat dia punya tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu tuan-tuan, sifat yang perlu kita jauhi ialah takabbur. Tak nampak tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Sebesar zarah pun ada sifat takabur dalam hati kita, sombong, bongkak, tak merasa masuk syurga tuan-tuan. Tak merasa masuk syurga. Kibr. Dan kemudian hasad. Hasad ini pun satu penyakit. Tak suka tengok orang senang tuan-tuan. Kalau takat dia tak suka, kemudian nak cuba jadi macam dia, tak apa. Ini nak cuba cari jalan. Kalau kawan naik pangkat, cari juga jalan. Cari jalan. Fitnah. Surat layang. Nak suruh dia jatuh balik tuan-tuan. Ini dahsyat tuan-tuan. Nabi SAW menyebutkan, Iyyakum wal hasad. Al-hasad ya'kul al-hasanat. Kama ta'kulun narul hatabah. Jagalah kamu dengan sifat hasad ini. Kata Nabi. Kerana hasad ini akan memakan amalan-amalan kamu macam kayu api. Macam api membakar kayu api tuan-tuan. Ada hasad dalam hati kita, dengki dengan orang, apa amalan-amalan yang baik kita buat dibakar habis oleh Allah SWT. Jaga-jaga tuan-tuan, ini sifat juga yang perlu amat-amat kita jauhi. Dan seterusnya yang terakhir tuan-tuan, yang saya nak kongsikan tuan-tuan, ada seminit lagi tuan-tuan, hasad dengki. Hasad juga, cinta pada dunia. Cinta pada dunia ini musibah tuan-tuan. Ramai orang sanggup jual agama kerana dunia. Ramai sanggup orang kata buat fitnah dan sebagainya untuk habuan dunia yang sedikit tuan-tuan.
maka di akhirat, maka semua mereka ini adalah berada dalam keadaan yang rugi, tuan-tuan dan mata Allah SWT. Tuan-tuan, marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Tidak ada daripada kita yang maksum. Tidak ada daripada kita yang tidak ada penyakit-penyakit hati. Kita mungkin pernah rasa hasad pada satu orang. Kita pernah mungkin rasa melakukan amalan untuk tunjuk pada orang, untuk dapat pujian pada orang. Kita mungkin rasa takabur kerana kehebatan yang ada dengan harta yang ada pada kita, jawatan yang kita ada, kita rasa takabur, sombong, bongkak, takabur dan sebagainya. Insaflah tuan-tuan. Boleh kita sama-sama menginsafkan diri kita. Bertaubatlah kita kepada Allah. Istighfarlah kepada Allah. Ambillah peluang masa kita bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan hati kita tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Dan matikan kita dalam keadaan hati kita yang bersih. Taat, patuh kepada Allah SWT. Hati yang bersih sahaja yang mampu berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan yang tenang. Tuan-tuan dan mata Allah SWT. Tepat jam 7 kita berhenti. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi yang berbahagia ini ada manfaatnya yang baik semuanya daripada Allah SWT tuan-tuan. Yang lemah yang kurang saya minta maaf banyak-banyak. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.